Pernah tak kita rasa penat bukan sebab badan, tapi sebab kepala yang tak pernah berhenti bekerja? Hari kedua di Pantai Berserah, kami putuskan untuk benar-benar berhenti seketika. Tanpa telefon, tanpa gangguan kerja, tanpa apa-apa selain suara ombak dan tawa sahabat. Di hadapan penginapan, ada satu campsite yang cukup sempurna. Dari pagi hingga ke petang, kami berkelah di situ, berkongsi cerita, bertukar pandangan tentang hidup, kerja, masa depan, sambil tangan menyuap makanan dan hati saling mengisi. Dalam suasana itu, kami sedar, walaupun kerja kami berbeza, tekanan kami berbeza, tapi semua orang perlukan benda yang sama, ruang untuk tarik nafas dan masa untuk kembali jadi diri sendiri. Dan di sinilah kami jumpa semua itu. Hari kedua yang penuh makna, bukan kerana aktiviti, tapi kerana rasa dihargai dan didengar. Hello, what's up? It's day 2. So, aku rasa tadi show ada shoot some video. Hari ni day 2 di Kuantan, Pantai Berserah sebenarnya, dekat Timur Bay Residence. Kau tengok belakang ni. So, sekarang pukul 11 lebih. Pagi tadi aku edit some video sikit untuk vlog yang time bulan puasa. Barai lah juga sebenarnya. But then now aku tengah post some of the video dekat YT, dekat Facebook, and video review upcoming. Aku tak shoot lagi as for now, tak shoot lagi review. Cuma insyaAllah lah nanti aku akan shoot dekat hotel lagi. So this is the view right now guys. Cantiknya, ya Allah. Air tengah pasang. Kenapa cakap air tengah pasang? Cuba tengok kat situ. Situ semua air tengah naik. Pagi tadi dia jauh sikit. Now air tengah naik, apa semua. This is keliling lah. Alright. So basically hari ni kita orang akan tadi dah breakfast, then steamboat apa semua. Tengah hari steamboat, barbecue sikit mungkin akan ada. Aku tak duduk lama sebab kalau 10 minit ni memang aku dah tinted geng. Dah tinted. Ni lagi gelap lagi, lepas ni aku tak sure lah macam mana. Badan aku nak ni lah sama dengan anak Faris. Jom. Mari, ingos. Jom pergi kat daddy. Ambil. Jom. Let's go. Selah anak-anak ramai. Let's go. Tak nak balik Anak tak nak balik. Jom, anak dia. Panas bodoh. Hey Afif. Pukul 11 ni. Panas ni. Jom. Ni atas sana. Kejap. Jom. Ini abang kan, ni kiri. Dah boleh kenal. Boleh ya? Okay. Tapi jumpa sebulan lagi dah kita tak kenal lah. Dah. Sini. Suruh dia main sini ya. Duduk ni. Ni. Tak apa. Unicorn. Banyak pun tangkap tu. Boleh makan tak? Aku malu. Nama yang warnanya. Zayan mana? Halo. Alina tu? Apa tak ni baca? Air brand apa ni? Decathlon. Tapi dekat Decathlon dah tak ada. So dia beli online. Air ke? Kita tak ada stok ke kot. Tak dia ambil kat Decathlon lah. Nak air? Tak ada. Tu pergi kat uncle. Pergi kat uncle tu. Nur Syuhada. Tak hujan boy. Kena scam. Bawa keluar balik. Kena scam. You punya apa? You kena scam. You punya apa tu? Kursi tu bawa keluar balik. Okay.
Kau makan apa tu? Keropok? Lapar ke? Lapar sangat? Sian dia orang. Lapar. Ni pasang filter, pasang kan ni filter. Sang. Tapi kau dah pasang ni filter tak ada pakai white lah. Tak boleh pakai white, betul? Sekejap, yang ni yang betul, ni filter. Okay, ya. Ni? Apa tu? Hujan guys, hujan. Ya, rambut aku dah macam bodoh dah. Burn dah ni. So, tadi sekarang dah pukul 2 suku. So basically sekarang tengah prepare untuk lunch. Ada barbecue sikit, ada steamboat. Tapi this is a camping site. Kalau korang tengok, ini camping site yang ada. Besar lah. And situlah hotel kita orang, Timor Bay Residence. Semua dekat situ. Berhadapan dengan laut. Laut Cina Selatan ataupun panggil Berserah, Pantai Berserah. Pantai Berserah. Sekarang pukul, tengok ni pukul 2.17. Siapa tu? Tak tahu. Gara-gara apa letak? Tak tahu. Ha? Kau kemak dia shoot. Apa kan? Tak nak lah. Terbakar. Panas. Aku redup. Awal pun tak ada. Setan. Awal pun tak ada. Okey. Nampak nak mandi ke? Tapi tak laut awak tak pakai goggle. Nampak apa kalau pakai goggle? Minuman. Ada nak? Ayam ni. Tu, ayah petik tarik dalam tu flask tu. Masak ni. Masak. So, Assalamualaikum. Good morning. So, day 3 di Timor Bay, Kuantan. Dia actually tak adalah Kuantan kan, dia Berserah, Balok. So, basically ni adalah hari last. Sekarang pun waktu jam pukul 11.30. So, lagi setengah jam lagi nak check out. Aku nak bagi rate in terms of homestay ni untuk siapa-siapa yang berkenan untuk datang nak lepak pantai. Aku rasa this is one of the best stay lah, ataupun hotel, apartment yang ada. Dia berdekatan je. Macam sini aku duduk Timor Bay, sebelah kanan dia adalah seafront hotel dengan seafront residence. So dari segi kawasan dia tak adalah sepadat, tak adalah padat macam Kuantan. Dia dua tempat yang best bagi aku. Kau nak vibe kampung ada, kau nak vibe pantai pun ada. Tu aku suka. Aku rasa bagus untuk orang yang nak pergi short getaway, stress kerja dekat bandar, kat KL, Selangor ke apa ke, datang ke sini. Aku rasa it's worth it lah. Worth it. Kalau ada bajet lebih sikit boleh datang. Mungkin orang kata alah pantai dekat sana PD pun ada, Bagalalang pun ada. Bagi aku lain. Pantai Laut Cina Selatan ni dia, pasir dia lain lah. Pasir dia dah lain, laut dia pun dah lain. Pasir dia halus-halus je. Kalau korang tengok day tu punya video kan, situlah kita orang piknik satu hari. Daripada pagi sampai ke petang, piknik satu hari. Kita orang sewa satu tapak yang untuk kita boleh gather ramai-ramai, set up camping site apa semua. Sebab kawan-kawan aku ramai yang suka camping. So diorang belilah barang-barang camping apa semua. So basically bagi aku it's a good experience lah. Kalau nak rasa aku repeat lagi, yes, aku akan repeat lagi. Tapi kalau korang nak tanya aku dari segi stay dia, kita orang, aku book yang menghadap jalan, dia street view. Harga 2 malam 270, bawah 300 boleh dapat. Ada yang sea view mahal sikit. Tapi kalau jumpa promo dekat Agoda ke Booking.com, aku rasa ada, memang ada. So apa plan hari ni? Hari ni kita orang check out, maybe lunch sekejap. Aku sebenarnya tadi dia orang ajak pergi mandi pool dekat Seafront Residence sebab member seorang tu.
Tapi aku ada kelas. Hari ni Sabtu kan, weekend aku ada kelas. Nasib baik online. So, kita siap pack apa semua. Sekarang lapar. Jom kita pergi makan dulu. Kita check up, kita pergi makan. Sekarang dah pukul 12.20. Let's go. Let's go. So kalau nak tengok ni lah dia punya kita punya apartment. View yang aku cakap tadi tu. So basically kita orang nak makan maybe celup tepung. Dia cari-cari celup tepung sikit dekat area tak jauh dari sini lah. Nampak macam 10-15 minit je. So let's roll it. Aku nak check out dulu and then baru nak gerak. Aku rasa Faris dengan Faiz ada kot. Right, let's go. Let's go. Sekejap, aku tunjukkan korang. This is the view yang kita orang dapat. Itu first day ada dah kan. So beginilah. Cantik guys. Bye bye. Bye pantai. Yang sini. Dia pelik ni ha. What happened to you? Confident tu penting parking pun senang. Depan ni je. Faris tengah settlekan anak dia kan. Faris. Faris! Jom! Dalam. Tak dalam. Ni. Kalau timbang ni aku tak tahu lah berapa kilo dalam ni. Kalau boleh beli kat Shopee Shopee kat TikTok. TikTok dia nama dia Yukana. UKANA. Yukana. Okay, kita nak hantar Gucci and then satu. Apa itu pisau lengkap? Dalam kalau berdasarkan contoh, saya ambil pisau A tadi. Pisau A tadi ialah dapat nombor A ialah dapat mendapat nombor. So sekarang kita nak makan dekat Pantai Batu Hitam. Sekarang ni dekat Sea Bar Seafood. Dia ada celup tepung apa semua. Tapi tengoklah keadaannya ramai gila. Aku tak tahulah ada tempat ke tidak ni. boh. Penuh manusia. Hari ni tak panas sangat macam semalam. Semalam terik betul. Lepas tu hujan rintik kejap. Hari ni dia macam mendung je. So just nice. Okay lah sikit. So bila makan di laut sini tak panas sangat. Tempat dia okay. Nice, cantik, bersih. Tak kotor. And kita try rasa dia punya celup tepung. Let's go. Right, so ni dia celup tepung. Syu makan dengan apa yang? Laksam. Laksam Okay, mi ikan, cucu udang, ada sotong, udang 15 ekor. Benda-benda ni semua 50. 15 ekor. Kan? Nasi lemak Faris. Faiz tak sampai lagi. Dah? Sedap. Sedap doa. Rasa lah, kau nak rasa? Rasa kuah dia. Kau rasa kuah dia je. Kalau masa cair gila kan. Kuah dia speak for the word lah. Speak volume. Kuah dia speak volume Ni kasi beza tempat ni. Ini kau boleh ambil macam satu-satu. Tapi dekat yang Kuala Terengganu tu, dia dah tinggal dia pinggan dah package. Oh. Dia dah package A, package B. Aduh, ni balik terus ni. Belok tu. Makan kereta lah. Ni jumpa tengah jalan tak? Kita, aku nak singgah ni. Oh, ya. Aku selama ni Steady. Steady ya. Balik tak apa, steady je. So on the way balik dah ke Barai kan. Peluh-peluh.
tadi dah jumpa nenek aku. Lepas tu singgah kubur je, bersihkan kubur aku semua. Kesian banyak gila rumput. So sekarang on the way balik. Sekarang dah pukul 5:10. So kita tak tahu berapa kita sampai Bang nanti. Sampai Saubin. Tak tahu berapa. Yang okey? Estimation dalam 3 jam, tapi kita pakai jalan Gambang. Keluar kat Gambang lah. So semalam kita keluar kat Jabor. Hari Khamis kita keluar kat Jabor. Ini kita santai je. Nak isi minyak sekejap, ada polis. So hopefully jalan okey, tak jam. Sebab patutnya tak jam sangat lah. Mungkin jam sikit-sikit je kot. So marilah kita balik. Badan pun dah parai. Dia memang tak nampak apa guys. Cepatnya. Lepas tiba lepas. So, that's it for today. It's a wrap. That's it for our trip. So tak tahulah bila pula next vlog. Aku tak sure. Might be just a random vlog kot. Mini vlog. Mini vlog aku. Tak sepanjang ni lah. Mungkin ni mungkin sekarang korang tengok ni mungkin adalah part 3. So maybe next, InsyaAllah kalau ada rezeki kita ada trip lain. Korang jangan lupa subscribe subscribe, kena like ke apa. Komen tu yang penting. Sebab tu boleh memberikan aku punya video capai lagi tinggi engagement lah. Korang komen je apa-apa. Bro pergi Kuantan budget berapa? Macam tu lah kan. Tidur mana? Lebih macam tu. Share itinerary please. Lebih kurang macam tu. Aku bagi tips ni, aku bagi tips. So baru sampai 8.40 rasanya. Jadi kita tolak pukul 5.10. Yes. 5.10. So dalam 3 jam lah. 3 jam. Tadi tak jam sangat. Cuma jam sebelum Tol Gombak tu je. After that semua okey lah. So kita nak dinner jap. Makan Syunat ayam gepuk. Tapi takut pergi dia tutup. Sebab kita pernah pergi ayam gepuk tanah macam ni, dia dah is a wrap lah. Alright. So itu saja untuk video kali ni. Jumpa anda untuk the next video. Ciao.